Ramai orang yang seluar dalam dia, underwear dia kena air kecing, dia masih guna untuk solat. Itulah orang yang kena katok azab dalam kubur. Ada dua kubur Nabi jumpa, Nabi berhenti, sahabat pun berhenti. Nabi kata innahuma yu'azzabani wa ma yu'azzabani min kabir. Kedua mayat ini sedang kena azab, bukanlah azab dosa yang besar sangat pun. Amma ahaduhuma, adapun salah satu mayat ini la yastanzih anil bauli, dia kencing tapi basuh tak betul. Nampak lagi? Kencingnya terbasuh tak cuci, atau air kencingnya kata ulama kena peha dia atau kena pakaian. Termasuk yang kerja kerja pejabat, faham? Kena di underwear air kencing, lepas tu zuhur semayang. Faham lagi? Itu masalah. Dan ada hadis yang lain Nabi kata tanazzahu anil bauli fa in amata azabil qabri minhu, basuhlah betul-betul daripada air kencing kamu, kerana ramai yang kena azab dalam kubur sebab kencing. Nampak? Kan jelas.